Di dalam video ini, kita akan belajar macam mana kita nak meniru warna yang terdapat pada gambar yang kita download ke dalam Shapes kita. Kita delete dulu gambar ini, pergi ke tong sampah dan delete. Dan sekarang kita cuba Google di sini, gradient. Pergi ke image. Kita akan ambil gambar ini, Somar Digital ini. Anda klik dia, right click dan tekan save. Kita save gambar kita dan pada page Canva kita masukkan gambar tadi dengan menekan upload, tekan button upload files dan double klik. Klik kepada gambar gradient yang baru kita upload. Apabila anda memasukkan satu gambar yang mempunyai lebih daripada satu warna, anda boleh lihat di tab color kita ada dua warna. Warna ini mewakili warna yang terdapat di dalam foto ini. Kita cuba tekan color. Setelah itu anda mendapati di sini terdapat photo colors. Ini adalah elemen-elemen warna di dalam gambar yang kita baru upload. Ada orange. Walaupun dia sama-sama orange, tapi bila anda tengok di bawah perkataan orange itu ada kod yang bermula dengan hashtag. Itu adalah kod warna untuk orange itu. Dan anda akan mendapati setiap satu mempunyai warna dan kod yang unik serta berlainan. Seterusnya kita tekan add a new color dan berdasarkan warna yang kita select, kita boleh mengubah warna tersebut dengan menggerak-gerakkan slider ini. Begitu juga kalau anda menekan orange kedua ini, bila anda klik, anda pergi ke add a new color, anda masih boleh mengubahnya. Anda lihat warna ini telah berubah.